Alam, Tuhan dan insan. Tiga elemen asas kewujudan. Memahami kedudukan alam dalam kehidupan insan penting untuk mencapai kesejahteraan selaras dengan kehendak Tuhan. Namun, krisis alam kini telah mengancam kelangsungan hidup kita. Kerakusan manusia menjarah alam telah membawa kepada kerosakan yang semakin parah. Tetapi, adakah masalah ini sekadar berpunca daripada tindakan manusia atau ada punca yang lebih mendalam? Sungai mereka rosakkan sangat menakutkan ya. Kalau kerajaan tidak gazetkan banjaran Siti Wangsa kita ya, akan datang kita akan lebih menuju kehancuran. Tempat-tempat banjir sekarang memang teruk dah. Takkanlah tiap-tiap tahun ya jadi sebagai satu tamasya turun memberi bantuan pada bangsa-bangsa banjir. Sepatutnya benda ni tidak berlaku lagi. Dalam wawancara peradaban kali ini, kami menampilkan Dr. Kamil Azmi Tohiran, Ketua Penyelidik Komuniti Salam, Sumber Asli, Pertanian dan Alam Sekitar. Air yang sepatutnya mengalir menyuburkan tanah tidak lagi berlaku. Tanaman yang sepatutnya tumbuh dengan subur tidak lagi berlaku. Sebab apa? Sebab kekufuran dia terhadap nikmat yang Allah berikan. Untuk merungkai persoalan peranan insan terhadap alam dan mencari solusi menyeluruh bagi krisis ini. Bila kita berbincang tentang permasalahan sekitar ni, saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa ia hanya menumpukan kepada aspek tingkah laku, etika dan sebagainya atau moral alam sekitar. Yang mana kita tahu bahawa tingkah laku itu sendiri hanya didorong oleh kehendak seseorang secara independen, tapi ada faktor lain yang merangka tindakan mereka, iaitu bagaimana seseorang, satu komuniti melihat kepada sesuatu perkara. Itu yang dalam falsafahnya disebut sebagai ontologi. Dan ontologi itu sendiri, bagaimana kita memandang isu alam sekitar ini juga didasarkan atau bergantung kepada apakah sumber kita memahami alam. Kalaulah kita bersumberkan hanya kepada dapatan sains fizikal, tak sama dengan kalau kita ada sumber-sumber lain. Contohnya dalam Islam, sumber yang terpenting adalah sumber wahyu. Jadi, bila kita berbincang soal etika alam sekitar semata-mata untuk menyelesaikan masalah alam sekitar, kita kehilangan pandangan yang menyeluruh dalam hal ini adalah bagaimana rupa alam, hakikat alam itu sendiri sebenarnya. Kalau kita melihat perbincangan tentang eksploitasi alam ataupun pengurusan alam sekitar, konteks perbincangannya secara umumnya hanya melibatkan apa yang ada di atas muka bumi, apa ada yang di dalam air, apa ada yang di atas tanah, apa yang ada di udara dan sebagainya. Yang boleh saya simpulkan adalah alam fizikal. Walhal ini merupakan satu sisi pandang yang cacat terhadap alam. Bila kita mengubah sumber ilmu kita, dalam Islam kita melihat kepada sumber wahyu. Al-Quran menjelaskan sudut-sudut tertentu yang mana kita patut faham sebab dia ini saling berinteraksi. Jadi pada kajian kami menyimpulkan bahawa alam ini boleh dibahagikan kepada 3 komponen. Iaitu yang pertamanya alam ketuhanan ataupun alam al-amr, di mana dia tidak bermaksud Tuhan ada alam, tapi di mana Allah memerintahkan, menetapkan komponen-komponen alam ni dengan fungsi tertentu, dengan tujuan tertentu, dengan batas tertentu. Itu alam ketuhanan ataupun alam al-amr. Dan yang keduanya adalah alam ghaib. Alam ghaib ni ada kita sebut tentang syurga, tentang neraka, tentang pahala, tentang dosa, malaikat dan sebagainya.
Yang ketiga barulah alam fizikal yang mana kita sekarang berada. Jadi pandangan kita terhadap alam fizikal buat masa ini kita rasa tak jauh bezanya dengan pandangan dunia moden. Cuma dunia moden sekarang telah kehilangan pengetahuan terhadap dua alam yang sebelum ni saya sebut, iaitu alam ghaib, iaitu natijah pada tingkah laku kita ni sepatutnya ada kebertanggungjawaban, ataupun alam ketuhanan ataupun alam al-amr tadi yang telah sebenarnya menetapkan setiap peraturan pada tingkah laku kita kepada alam. Jadi kalau kita bercakap dalam konteks interaksi yang timbul daripada kefahaman kita yang baru ini, kalau dulu kita bercakap tentang interaksi alam fizikal ini memang maklum dalam perbincangan alam sekitar. Kalau kita dalam dunia Melayu kita selalu dengar cerita tentang bangau kan. Cerita kisah bangau itulah gambaran interaksi komponen-komponen alam yang bercerita tentang rantaian makanan. Daripada bangau yang kurus kepada rumput, kepada kerbau, kepada ular dan kepada katak. Itu adalah gambaran interaksi dalam alam fizikal. Tapi kefahaman kita terhadap konsep alam yang menyeluruh ini melampaui daripada hubungan interaksi kita dalam alam fizikal semata-mata. Ia juga melibatkan kefahaman kita bahawa kita perlu menjaga tingkah laku kita, tindakan kita, kerana dia juga mempengaruhi akibat daripada metafizik atau dunia gaib kita, alam gaib kita, tentang dosa, tentang pahala. Saya bagi contoh satu keadaan yang Allah nak ajar kita tentang bahawa tindakan kita ini memberi kesan kepada kehidupan kita sehari-harian. Contoh surah Al-Kahfi yang bercerita tentang kisah dua kebun. Dalam kisah dua kebun tu kita dapat lihat ada seorang yang beriman dan ada seorang yang tak beriman. Orang yang tidak beriman ni dengan sombongnya mengatakan bahawa dia yakin bahawa tanaman dia akan pasti sentiasa menjadi, akan sentiasa subur dan akan sentiasa membawa kebaikan kepada dia. Tapi Allah mengajar kita bahawa tindakan kesombongan itu berakhir apabila Allah pada pusingan tanaman yang seterusnya Allah musnahkan kebun dia. Air yang sepatutnya mengalir menyuburkan tanah tidak lagi berlaku. Tanaman yang sepatutnya tumbuh dengan subur tidak lagi berlaku. Sebab apa? Sebab kekufuran dia terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadi maksudnya kat sini bukanlah natijah daripada baik betulnya tingkah laku dia menanam tanaman itu sendiri memberi natijah. Tapi ada juga faktor syukur, ada faktor kebergantungan kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Menjadikan dia saling terkait antara alam fizikal dan juga alam kerohanian. Inilah perkara besar yang ditinggalkan oleh Barat ketika mereka menanggapi komponen alam itu sendiri. Khususnya berkenaan dengan alam ghaib dan alam di mana Allah memerintahkan dan meletakkan hukum bagi setiap unsur dalam alam ini. Kalau saya boleh bawa beberapa poin utama dalam bagaimana kita menanggapi alam ini setelah kita menjadikan wahyu itu sebagai sumber ilmu bagi memahami tingkah laku kita yang sepatutnya dalam alam ini, adalah antara poin penting yang untuk kita ketahui adalah alam ini merupakan ujian, ataupun saya boleh katakan alam ini adalah jalan bagaimana kita mengenali pencipta alam itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak tempat Al-Quran menunjukkan kepada kita tentang bagaimana persilihan siang dan malam, kejadian hujan, tumbuhnya tanam-tanaman, kehidupan, haiwan dan sebagainya, yang merupakan menjadi tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, penguasaan Allah, keprihatinan Allah, kasih sayang Allah kepada makhluk yang ada di dunia ini, haiwan dan termasuklah manusia sebagai satu komponen penting. Jadi kat situ yang pertamanya adalah alam ni merupakan jalan kita nak mencari, memahami siapa pencipta alam itu sendiri. Dan yang keduanya, kalau saya boleh dapat kongsikan, dengan mengambil wahyu sebagai unsur penting, sumber penting, kita juga akan melihat bahawa dengan jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa alam ini adalah alam yang dia ciptakan dan dia taklifkan kepada manusia untuk beribadah di atasnya. Begitu juga dengan komponen-komponen yang lain. Jadi dia sangat bertentangan dengan pendapat Barat bahawa alam ini terjadi beransur-ansur berdasarkan teori evolusi. Dan secara tak langsung kita dapat tahu bahawa ada setengah ayat pula menyatakan tentang Allah tidak menjadikan sesuatu kejadian itu dengan bermain-main, dengan tanpa tujuan, dengan suka-suka. Jadi di sana memberi petunjuk kepada kita setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada maksud dan ada tujuan. Jadi tak adalah sesuatu yang dijadikan tu sebab begitu sahaja. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita untuk manusia ini menjadi khalifah dan memakmurkan alam, itu poinnya, iaitu kita dikehendaki untuk mengambil manfaat daripada kesemua kejadian ini untuk kegunaan kebajikan manusia
dan alam seluruhnya, termasuklah haiwan dan sebagainya. Jadi ini beberapa perkara penting yang kita hanya dapat lihat setelah kita mengambil Al-Quran, hadis sebagai sumber epistemologi kita, sumber ilmu kita. Dan yang tak kurang pentingnya juga adalah bagaimana di suatu sudut pula, selain daripada kita memahami alam ini adalah untuk keperluan manusia dan Allah telah menundukkan kepada manusia, peringatan juga kepada manusia bahawa alam ini boleh menjadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberi kesedaran kepada manusia. Dan ini tak mungkin berlaku kalau kita meninggalkan Al-Quran. Contohnya kalau kita dapat lihat banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang apa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu akibat kekufuran mereka, yang banyak dikongsikan oleh banyak agama Samawi, agama langit. Contohnya kisah yang masyhur, kisah Nabi Nuh, di mana air yang tadinya Allah katakan untuk keperluan manusia, untuk keperluan haiwan sebagai minuman, untuk keperluan tanam-tanaman untuk tumbuh subur, menjadi tentera Allah disebabkan kekufuran manusia pada itu. Walaupun telah diajak untuk mentauhidkan Allah selama 700 tahun, tapi mereka enggan, malah cuba melawan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa mereka kepada kefahaman alam. Jadi ini antara peringatan-peringatan kita bagaimana, satu kalau saya boleh rumuskan di sini adalah kefahaman kita yang kita perolehi terhadap alam ini menyebabkan kita tahu diperlukan oleh manusia untuk memahami siapakah pencipta alam ini. Yang keduanya yang penting juga kita tahu bahawa ia ini dijadikan untuk Tuhan dan ditundukkan kepada manusia untuk kita mengimarah dan membangunkannya. Dan yang peringatan yang terakhir adalah kita kena tahu dan faham bahawa jika kita kufur, jika kita ingkar, alam juga telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebahagian daripada tenteranya untuk menghukum kita yang ingkar, yang enggan atau melanggar perintahnya dalam menguruskan alam itu sendiri. Bila kita bercakap tentang adakah kita nak memelihara alam atau kita nak memanfaatkan alam, sebenarnya sifat Islam yang sederhana ni tadi adalah gambaran terbesar bagaimana kita nak berinteraksi kepada dua topik ini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita setiap komponen ciptaan makhluknya ada fungsi dan ditundukkan manusia, dia adalah isyarat kepada kita bahawa kita perlu memanfaatkannya. Tapi dalam surah Ar-Rum yang Ustaz sebut tadi, bahawa kerosakan yang berlaku itu adalah akibat tangan manusia dan diminta kita insaf, menandakan bahawa dalam kita mengambil manfaat ada kadarnya. Jadi di sinilah sebenarnya imbangan yang perlu kita lihat. Kalau saya boleh ambil contoh tentang bagaimana yang berlaku sekarang ini adalah apabila kita over exploitation, kita eksploitasi secara berlebihan. Sebagai contoh, kalau saya nak mengambil contoh yang mungkin mudah kita faham tentang penerokaan tanah yang ada di bumi ini untuk tujuan pertanian. Soalnya berapa banyak sebenarnya kita perlu teroka untuk keperluan maslahat kita. Bila kita tengok data yang dibawakan oleh agensi PBB berkenaan dengan alam sekitar, dia menyatakan bahawa 1/3 daripada yang kita hasilkan makanan ini dibuang. 30%. Jadi seolah-olah gambaran yang sebenarnya adalah dengan 8 bilion manusia yang ada pada hari ini, kalau kita menggunakan sumber alam ini secara berhikmah pada kadar yang diperlukan, kita masih ada baki lagi 30% kawasan yang kita hijau, hutan yang cantik, yang cukup untuk menyedot karbon dioksida yang kita banyak bebaskan pada hari ini. Jadi kunci keseimbangan ini terletak kepada orang yang melihat dua maslahat tersebut, iaitu apakah maslahat yang sebenarnya, apakah kuantiti yang sepatutnya diperlukan oleh manusia. Adakah kita wajar meletakkan kepada tuntutan ekonomi supply and demand sebagai penentu? Dan itulah yang berlaku pada hari ini. Bila kita meletakkan elemen supply and demand sebagai penentu, negara yang kaya, yang teknologinya besar, yang kawasannya cantik, lapang, dan saya dapati kita baru balik daripada Eropah. Ada negara yang dah meratakan membuka tanah seluas-luasnya untuk tujuan penternakan dan pertanian. Walhal kalau kita balik kepada kunci tadi, adakah itu yang sepatutnya berlaku? Jawapannya tidak. Kenapa benda boleh berlaku? Kerana mereka ada teknologi. Dan kalau kita balik kepada krisis alam sekitar pada hari ini, sebenarnya bilakah ia dibincangkan secara serius? Apabila kerosakan itu berlaku secara ekstrim. Kalau kita bincang dengan sarjana berkenaan tentang kes-kes ataupun punca-punca di mana yang mencetuskan gerakan konservasi alam sekitar ini, dia akan kembali kepada satu titik. Seorang sarjana barat yang bernama Rachel Carson, seorang ahli marine biology yang menulis tentang Silent Spring.
Silent Spring ni adalah gambaran kritikan saintis barat yang telah mula sedar akibat daripada eksploitasi pertanian terhadap penggunaan racun yang sangat meluas, menyebabkan musim pada ketika itu, musim spring pada ketika itu, tidak lagi banyak kedengaran suara-suara burung yang sepatutnya tinggal di kawasan persekitaran manusia. Kenapa burung ni pergi? Sebab penggunaan eksploitasi yang tinggi terhadap racun yang menyebabkan serangga hilang, serangga pupus. Serangga pupus akibatnya apa? Burung pergi tempat lain. Itulah gambaran di mana overeksploitasi telah merugikan kita dan mengancam kesinambungan kehidupan kita. Jadi apa yang perlu sepatutnya? Sepatutnya kita perlu imbangi. Adakah kita perlu guna racun seluruhnya? Adakah kita perlu buka tanah seluas-luasnya? Jadi di mana neraca itu berlaku, neraca itu akan lebih adil bila paksi kita sama di semua tempat. Dalam hal ini, paksi yang kita maksudkan adalah apa yang Tuhan kata berkenaan dengan tabiat, tingkah laku yang sepatutnya. Sepatutnya apa yang kita buat adalah kita qanaah, memada dengan keperluan kita dalam meneroka sumber alam ini. Kalau kita bercerita tentang pembangunan sumber asli, sebenarnya itulah yang agak menyedihkan kepada dunia pada hari ini. Yang kita tahu bahawa yang macam saya katakan tadi, pembangunan dia didorong oleh pertimbangan ekonomi semata-mata, untung rugi, akibatnya alam terjejas. Kalau saya bagi contoh, bila kita menyimpulkan bahawa penggunaan petroleum berdasarkan fosil telah mengakibatkan pelepasan karbon dioksida yang mengganggu keseimbangan iklim kita. Jadi kita tahu bahawa petroleum jika digunakan sebagai bahan api, natijahnya global warming, pemanasan global. Jadi apakah tindakan kita? Nampaknya tindakan ni kita bukan mengurangkan penggunaan petrol. Walaupun kita telah sekian lama. Dan ini setiap negara perlu menginsafi keadaan ini. Dan kita sebenarnya telah menemui bahan lain. Nadir bumi contohnya yang dikatakan kandidat atau calon yang lebih baik untuk menghasilkan tenaga dengan diproses dan menghasilkan tenaga yang lebih efisien berbanding penggunaan fossil fuel, bahan api fosil. Tapi dia tidak berlaku. Kenapa? Kerana khazanah resource kita dari segi petroleum sangat besar dan dia telah ditunggang untuk manfaat ekonomi. Walhal kita dah sama-sama setuju. Saya pun tak mau ekstrim nak katakan bahawa petroleum ini patutnya dikonserv sahaja. Kita kembali kepada perbincangan kita tadi. Adakah Allah menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia persoalannya? Jadi bila kita tengok sekeliling kita, yang dapat kami fikirkan pada kita, contohnya plastik adalah sumber yang penting dari segi petroleum. Bayangkan dunia sekarang ini tanpa plastik. Tak boleh bayang. Kita terdedah kepada renjatan elektrik yang perlukan kepada plastik untuk menghalang benda itu daripada berlaku dan sebagainya. Tapi satu ekstrim pula, plastik ini dikatakan merosakkan bumi, alam dan sebagainya. Saya setuju. Dari satu sudut. Contohnya kita bercakap tentang plastik yang digunakan sekali guna, disposable plastik. Ini mungkin tidak lestari untuk digunakan. Jadi kalau kita dapat melihat begini, kita akan nampak setiap unsur itu diambil manfaat dalam keadaan memilih natijah yang baik, komponen yang baik, kesan yang baik. Dan bila kajian telah membuktikan sebaliknya, kita harus mencari alternatif yang lebih baik. Dan di situlah Allah Subhanahu Wa Taala membukakan ruang yang sangat luas kepada kita untuk menggunakan akal kita. Dalam hal ini kita tengok bagaimana Nabi SAW mencontohkan kita bila ada satu masa kita tahu bila Nabi menegur sahabat tentang kenapa mereka mengaruhkan penubungan kurma sehingga sahabat merasa adakah ini larangan dan mereka memberhentikan penubungan secara manual ni dan akhirnya mereka kembali kepada Rasulullah dan mengadukan, ya Rasulullah, kalau kami tak dibungkukan secara aruhan ni hasil ni kurang. Dan Nabi menjawab dengan, engkau mengetahui tentang apa yang kau sepatutnya. Jadi isyarat yang Nabi nak bagi tahu itu adalah apa? Kita sepatutnya terus mengkaji dan mendalami bagaimana kita mengambil manfaat dan memahami keseluruhan unsur alam ini agar dia dapat memanfaatkan secara optimal untuk ketamadunan manusia. Secara umumnya, bila kita bincang tadi tentang sumber, jelas bahawa kepada kita tindakan memisahkan agama, ketuhanan daripada pemahaman alam ini adalah satu sumber terpenting yang telah mengakibatkan tingkah laku manusia pada hari ini terhadap alam begitu buruk hingga merosakkan alam sekitar. Jadi, kedua-dua idea yang telah dibangunkan oleh kedua-dua sarjana tadi ni, yang selarinya adalah tentang natijah kepada sekularisasi itu sendiri.
Dan kita sedar, percaya bahawa ia memang menyumbang kepada apa yang berlaku pada hari ini. Macam mana kita sebutkan tadilah. Maksudnya, jika etika itu disukulakan sifatnya bergantung kepada akal manusia yang berbeza tempat, berbeza budaya dan sebagainya, akhirnya mereka akan membuat tindakan yang berbeza dan menatijahkan kerosakan alam sekitar. Cuma antara kedua-dua tokoh ni berlaku sedikit perbincangan yang agak mendalam juga tentang tanggapan mereka terhadap alam, di mana saya lihat penulisan Dr. Khalif jelas cuba mengingatkan kita bahawa idea tentang forbidden tree ni tadi bukan asalnya daripada Islam seluruhnya. Dia dekat kepada perbincangan dalam Bible. Jadi ia perlu dilihat dengan lebih berhati-hati. Kenapa? Kerana pandangan ini yang dikutip daripada Syed Hussein Nasir ni tadi ada kaitan dengan cuba memahamkan kita tentang alam ini ada sifat kekudusannya. Dan ini merupakan satu unsur yang bahaya, bukan hanya kepada tingkah laku kita terhadap alam, bahkan terhadap akidah kita yang merupakan jauh lebih besar. Jadi persoalannya, adakah kita buat sesuatu atau tidak buat sesuatu kerana kita menghormati alam atau mematuhi Tuhan? Itu akibat daripada kalau kita tersalah lihat angle isu ni. Walhal apa yang sepatutnya adalah ketundukan kita kepada Tuhan lah yang menyebabkan kita buat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, mengambil manfaat sesuatu ataupun sebaliknya, conserve sesuatu komponen dalam alam ini. Jadi saya kira ia adalah satu cubaan di mana nak mengembalikan umat Islam secara khususnya agar tidak bersifat sekular dalam memahami alam ini. Cuma malangnya bila kita mengambil daripada sumber yang tidak Islami ni tadi, kita bimbang juga dia membawa kepada akibat yang lagi buruk, hatta kepada rosaknya akidah yang begitu dekat kepada jiwa orang Islam secara umumnya. Bila kita melihat permasalahan dalam konteks yang luas ni, akhirnya kita kena setuju, kena sepakat bahawa kita kena melihat alam ni melalui sumber yang syumul. Sehingga kalau ditanya kepada saya apa yang kurangnya pada hari ini, adalah sarjana Islam sendiri masih kurang menjadikan Al-Quran, hadis sebagai sumber asas ilmu sains alam sekitar. Kita sangat teliti dalam melihat bab fiqh, sembahyang, puasa dan sebagainya. Tapi agak mendukacitakan dalam hal kefahaman kita terhadap alam sekitar, kita agak jauh daripada sumber ini. Jadi contohnya yang saya beri tadi tentang bagaimana kefahaman kita bahawa setiap unsur alam ni adalah sesuatu yang berguna untuk manusia, sepatutnya ia mendorong kita untuk mengkaji fungsi yang telah menjadi rahsia Allah dalam penciptaan yang terhadap alam ni. Jadi sepatutnya orang Islam ni adalah orang sangat kreatif, inovatif, membuat discovery terhadap fungsi setiap komponen dalam alam ini. Supaya apa? Mereka dapat mengambil manfaat secara maksima, dan mengambil manfaat secara maksima ni dalam arti kata menyebabkan dia digunakan secara lestari hingga boleh diwariskan kepada generasi yang seterusnya. Jadi key point yang kedua, apa yang kita rasa perlu masyarakat sama-sama lihat adalah bagaimana rasa kebertanggungjawaban kita ni perlu dilihat dalam konteks pewarisan. Kita bukan hanya mewariskan harta yang kita peroleh daripada hasil kerja kita dan sebagainya. Kita bukan hanya mewariskan emas, perak kepada ahli keluarga, waris-waris kita. Yang jauh lebih besar, kita sebenarnya mewariskan alam ini untuk generasi ketamadunan manusia sehingga hari kiamat. Jadi, apakah yang perlu diwariskan adalah alam yang stabil, alam yang seimbang, alam yang harmoni, alam yang boleh diduduki dengan bahagianya untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi, pewarisan inilah yang sepatutnya kita merasa bertanggungjawab. Tingkah laku kita hari ini tidak patut, tidak boleh dan tidak sekali-kali boleh menatijahkan perkara buruk yang kita benarkan. Macam harta. Kita akan pelihara sebaik-baiknya, dan yang jauh lebih penting daripada pelihara, kita akan kembangkan sebaik-baiknya agar anak dan cucu kita tadi mewarisi alam yang lebih baik dan lebih membahagikan untuk didiami. Dan yang keduanya, bila bercakap tentang falsafah baru alam sekitar ni, yang tak kurang pentingnya adalah komponen aksiologi tadi, yang mana tingkah laku kita kena faham bahawa apa yang kita buat pada hari ini, apa yang dibuat oleh masyarakat hari ini juga sebenarnya berinteraksi dengan alam-alam yang lain, yang akhirnya nanti akan memberi kesan langsung kepada kita dan ketamadunan manusia secara seluruhnya. Jadi kita memerlukan interaksi yang baik selaras dengan apa yang penciptanya tetapkan, iaitu Quran dan Sunnah. Jadi bagaimanakah untuk mengetahui tentang gaya interaksi yang baik? Di sinilah perlu kajian yang menetapkan untuk kita memahami seluruh komponen fungsi yang ada pada alam ini.
Dan yang ketiganya adalah bagaimana kita mengukur tingkah laku kita agar tidak sekali-kali menimbulkan kefasadan atau kerosakan. Jadi kalaulah ada tingkah laku kita yang telah dibuktikan secara sains memberi kesan buruk, sepatutnya dan seperlunya kita menghentikan di situ. Kenapa kita balik kepada tanggungjawab kita untuk mewariskan? Kalau kefasadan ini diteruskan, pastinya kita tidak akan dapat melaksanakan tanggungjawab kita pertama, iaitu mewariskan dunia ini dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan lebih makmur, dengan suhunya yang mungkin lebih baik daripada sekarang, dengan keadaan iklim yang lebih seimbang, yang lebih mudah diunjurkan. Kerana ini merupakan keperluan kepada kelangsungan. Kita lihat pada hari ini, petani-petani contohnya tak boleh lagi nak mengagak bila nak menanam padi, bila perlu menuai padi. Ditanam hari ini, tiba-tiba hujan yang lebat, banjir, padi yang ditunggu selama 6 bulan akhirnya habis. Disebabkan oleh tingkah laku kita secara kolektif yang negatif di kalangan umat manusia pada hari inilah. Sebab itulah begitu pentingnya untuk kita melihat semula bagaimana kita menanggapi alam ini dan kita beraksi sebagaimana yang telah digariskan oleh pencipta alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah A'lam.